Bagaimana jika ada seseorang yang memberitahu mereka sesuatu yang sangat mudah, seperti ubah cara anda tidur malam ini? Tetapi, tiada siapa yang memberitahu anda. Doktor peribadi anda tidak menyebutnya dalam pemeriksaan 15 minit. Pakar neurologi selalunya tidak menerangkannya sehinggalah kerosakan telah pun berlaku. Dan sementara itu, otak anda sedang lemas dalam toksin. Bayangkan anda mendapati bahawa selama bertahun-tahun, mungkin berdekad-dekad, anda telah tidur dalam posisi yang secara harfiah menghalang otak anda daripada membersihkan dirinya daripada protein toksik yang menyebabkan Alzheimer's. Bayangkan setiap malam yang anda habiskan dalam posisi terkutuk itu adalah ibarat tidur dalam bilik yang penuh dengan asap toksik yang semakin lama semakin terkumpul, sehinggalah tiada lagi ruang untuk berfikir, sehinggalah tiada lagi ruang untuk mengingat, sehinggalah tiada lagi ruang untuk menjadi diri anda sendiri. Bagaimanakah perasaan anda apabila mengetahui perkara ini? Lega kerana akhirnya mengetahui kebenaran saintifik atau marah kerana tiada siapa yang memberi amaran kepada anda sebelum ini? Sebelum saya meneruskan maklumat penting yang akan menyelamatkan otak anda dan poket anda daripada perbelanjaan perubatan yang membebankan pada masa hadapan, saya perlukan anda melakukan sesuatu untuk diri anda sekarang juga. Langgan, subscribe channel ini dan tekan suka pada video ini. Jangan lakukannya untuk saya. Lakukannya supaya algoritma memahami bahawa anda mengambil berat tentang kesihatan anda dan terus menunjukkan kepada anda kebenaran perubatan yang didiamkan oleh orang lain. Lakukannya sekarang. Jika anda pernah berasa takut, ketakutan yang mendalam tentang kemungkinan menghidap Alzheimer's atau demensia, jika anda baru-baru ini terlupa perkara penting dan berasa panik, atau jika anda hanya mahu melindungi aset anda yang paling berharga, otak anda, sebelum ia menjadi tidak boleh diubah, tulis "saya takut" di ruangan komen. Saya perlu tahu bahawa anda tidak bersendirian dalam pertempuran ini. Dengan menulisnya, anda mengambil langkah pertama untuk menghadapinya. Saya ingin membaca komen anda. Sekarang, mari kita selami rahsia yang telah disimpan oleh otak anda semasa anda tidur. Biar saya beritahu anda sesuatu yang sangat menarik yang akan mengubah cara anda berfikir tentang rehat anda selama-lamanya. Pada siang hari, semasa anda sedar, berjalan, bercakap, berfikir, menyelesaikan masalah, otak anda bekerja pada kelajuan penuh. Ia adalah mesin biologi yang sempurna yang menggunakan tenaga secara besar-besaran. Tetapi, sebagai hasil semula jadi daripada aktiviti yang sibuk itu, ia menghasilkan sisa metabolik. Ia menghasilkan sampah. Ia menghasilkan protein toksik. Fikirkannya begini. Otak anda umpama sebuah bandar yang besar dan sibuk. Jutaan orang, neuron anda bekerja, menghasilkan, mencipta, tetapi mereka juga menghasilkan sampah, sisa, pencemaran. Pada siang hari, bandar itu sangat sibuk dengan lalu lintas dan kerja sehingga tiada masa untuk membersihkan jalanan. Beg-beg sampah bertimpun di sudut-sudut jalan, sisa memenuhi kaki lima. Pencemaran meningkat. Jika mereka tidak pernah membersihkan bandar itu, akhirnya ia akan menjadi tidak boleh diibati, bukan? Jalanan akan tersekat, kehidupan akan berhenti, ia akan runtuh. Otak anda adalah sama seperti itu. Pada siang hari, ia menghasilkan tanan sisa metabolik, terutamanya protein yang melekit dan sangat toksik yang dipanggil beta-amyloid. Dengar nama ini baik-baik, beta-amyloid. Ini adalah protein terkutuk yang sama yang membentuk plak ciri yang kita temui dalam otopsi pesakit Alzheimer's. Protein ini bertimpun di antara neuron anda seperti gula getah yang melekit yang mengganggu komunikasi antara sel-sel otak anda. Ia adalah sampah toksik. Jadi anda mungkin bertanya-tanya, bilakah otak anda membersihkan semua sampah itu? Pada waktu malam. Hanya pada waktu malam. Semasa anda tidur, otak anda mengaktifkan sistem pembersihan yang sangat canggih yang dipanggil sistem glimfasik ataupun glymphatic system. Ia ditemui hanya kira-kira 10 tahun yang lalu, yang mana dalam dunia perubatan, ia seolah-olah baru berlaku semalam. Sistem ini berfungsi terutamanya semasa anda tidur, terutamanya pada fasa tidur yang paling nyenyak. Mereka adalah trak sampah untuk otak anda.
Tetapi, inilah perincian penting yang tiada siapa beritahu anda. Sistem pembersihan ini pasukan pengumpul sampah mikroskopik yang sepatutnya menyelamatkan nyawa anda setiap malam berfungsi secara berbeza secara dramatik bergantung kepada bagaimana posisi anda di atas katil anda. Ini bukan teori saya, ini adalah fakta. Kajian revolusioner dari Universiti Stony Brook telah membuktikan sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang menggoncang asas neurologi. Dengan ini, apabila anda tidur mengiring dalam kedudukan lateral, sistem glimfasik anda berfungsi pada kecekapan maksimum. Ia membersihkan toksin sehingga 60% lebih berkesan berbanding mana-mana posisi lain. 60%. Itu bukan perbezaan yang kecil, kawan saya. Ini bukan peningkatan marginal. Ia adalah perbezaan antara otak yang bersih dan sihat atau otak yang penuh dengan sampah toksik. Ia adalah perbezaan antara mengingati nama cucu anda atau memandang mereka seolah-olah mereka orang asing. Tetapi, apabila anda tidur terlentang dalam posisi supine, iaitu cara berjuta-juta orang tidur tanpa mengetahui kerosakan teruk yang mereka lakukan kepada diri mereka sendiri, sistem glimfasik anda berfungsi pada kurang daripada separuh kapasitinya. Ia seolah-olah trak sampah bandar sedang mogok dan hanya mengutip separuh daripada sisi sampah. Bayangkan apa yang akan berlaku di bandar itu selepas mogok pemungutan sampah selama berbulan-bulan. Sekarang, bayangkan apa yang berlaku di otak anda selepas bertahun-tahun, berdekad-dekad pengumpulan sampah. Sampah itu membusuk, neuron menjadi sesak nafas, ia mati. Dan lebih teruk lagi, jika anda adalah salah seorang daripada mereka yang tidur meniarap dalam posisi prone, saya ada berita buruk. Sistem pembersihan otak anda hampir terhenti sepenuhnya, seolah-olah trak sampah tidak pun keluar dari garaj. Toksin terkumpul tanpa kawalan. Protein toksik bertimbun di antara neuron anda dan setiap malam yang anda habiskan dalam kedudukan itu adalah satu lagi malam keracunan otak yang aktif. Adakah anda mula memahami mengapa perkara ini sangat mendesak? Mengapa saya meninggikan suara saya? Ini bukan permainan. Masa depan anda bergantung kepada perkara ini. Tulis perkataan mendesak di ruangan komen jika ini menakutkan anda seperti yang sepatutnya. Saya perlu melihat bahawa anda memberi perhatian kepada isyarat pengamal yang sedang dihantar oleh otak anda sekarang. Sekarang, biar saya terangkan dengan tepat bagaimana untuk mengetahui sama ada otak anda sudah menderita. Kerana isyaratnya ada di sana. Ia tidak ketara pada awalnya, seperti bisikan, tetapi ia menjadi jeritan yang memekakkan telinga dari semasa ke semasa. Anda perlu mengenal pastinya sebelum kerusakan menjadi tidak boleh dibalikkan. Anda tidak boleh mengabaikan perkara ini. Isyarat pengamal nombor 1, anda terlupa nama orang yang anda kenali dengan baik. Dan tidak, saya tidak bercakap tentang melupakan nama seseorang yang baru diperkenalkan kepada anda 5 minit yang lalu di sebuah parti. Saya bercakap tentang detik menakutkan itu apabila anda melihat jiran anda yang telah dikenali selama 20 tahun atau kakak isteri anda dan nama mereka hanya hilang. Ia terpadam. Anda tahu siapa mereka tetapi labelnya tiada. Ini bukan biasa. Ini adalah hipokampus anda, pusat ingatan otak anda yang lemas dalam toksin beta-amyloid. Isyarat pengamal nombor 2. Anda sentiasa kehilangan barang. Kunci, cermin mata, telefon, dompet. Anda meninggalkannya di tempat pelik. Kunci di dalam peti sejuk. Alat kawalan jauh di dalam bilik mandi dan anda tiada ingatan meletakkannya di sana. Seolah-olah hantu yang melakukannya. Ini adalah kemerosotan langsung pada korteks prefrontal anda, bahagian eksekutif otak anda yang bertanggungjawab untuk ingatan kerja dan perancangan. Setiausaha dalaman anda sedang gagal. Isyarat penggera nombor 3. Anda berasa sukar untuk mengikuti perbualan atau filem. Anda hilang tumpuan. Seseorang bercerita kepada anda dan pada pertengahannya, anda tidak ingat lagi bagaimana ia bermula. Anda menonton filem dan anda terpaksa bertanya, siapa tu? Kerana anda tidak dapat mengingati plotnya. Keupayaan anda untuk mengekalkan maklumat aktif dalam fikiran anda semakin merosot. Memory RAM anda kehabisan ruang. Isyarat penggera nombor 4. Anda mengulangi cerita yang sama secara tidak sedar. Anda menceritakan anekdot yang sama kepada orang yang sama 2 atau 3 kali pada minggu yang sama. Dan yang paling teruk ialah anda tidak ingat pernah menceritakannya. Ahli keluarga anda mula menyedarinya. Mereka memandang antara satu sama lain dengan penuh bimbang tetapi tidak mengatakan apa-apa kepada anda supaya tidak menyakiti atau memalukan anda.
tetapi kesunyian mereka tidak membantu anda. Isyarat penggera nombor 5. Anda keliru dengan tarikh, jadual dan acara. Anda tiba pada janji temu pada hari yang salah. Anda terlupa hari lahir penting yang sebelum ini anda ingat dengan mudah. Anda bangun dan tidak pasti sama ada hari ini Selasa atau Sabtu. Deria masa anda, kompas dalaman itu sedang hancur. Isyarat penggera nombor 6. Anda sukar mencari perkataan yang betul. Anda tahu apa yang ingin anda sampaikan. Anda mempunyai gambaran di kepala anda. Tetapi perkataan itu terlepas daripada ingatan anda. Ia sentiasa berada di hujung lidah. Anda mula menggunakan perkataan umum seperti berikan saya benda tu, hal tu, kerana otak anda tidak dapat mengakses fail perkataan tertentu itu. Kosakata aktif anda semakin berkurangan secara drastik. Isyarat penggera nombor 7. Anda membuat keputusan yang tidak baik atau di luar kebiasaan. Anda membelanjakan wang secara impulsif pada perkara yang anda tidak perlukan. Anda mempercayai orang yang tidak dikenali dengan maklumat peribadi melalui telefon. Pertimbangan anda gagal kerana kawasan otak anda yang bertanggungjawab untuk penakkulan logik dan kawalan impuls telah rosak akibat kekurangan pembersihan malam. Isyarat penggera nombor 8. Perubahan personaliti yang halus. Anda menjadi lebih cepat marah tentang perkara-perkara kecil, lebih cemas, kurang bersosial, lebih curiga terhadap orang yang anda sayangi. Ahli keluarga anda menyedari bahawa anda bukan lagi diri anda yang dahulu, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan dengan tepat apa yang berubah. Seolah-olah intipati diri anda sedang cair. Saya bertanya kepada anda secara terus, berapa banyakkah isyarat ini yang anda kenali pada diri anda sendiri? Jujurlah, tiada siapa akan menilai anda di sini. Tulis bilangan isyarat yang anda miliki di ruangan komen. Jika anda mempunyai 3 atau lebih, otak anda sedang menjerit meminta pertolongan. Jangan abaikannya. Bayangkan kos jika anda tidak melakukan apa-apa. Bukan sahaja kos emosi kerana menghilangkan kenangan anda, tetapi kos keuangan. Tahukah anda berapakah kos kemudahan penjagaan memori? Tahukah anda berapakah kos penjaga peribadi 24 jam sehari? Kita sedang bercakap mengenai kehancuran keuangan bagi banyak keluarga. Dan bayangkan, sebahagian besar risiko ini dapat dikurangkan dengan hanya memahami mekanik tidur anda. Kita kini tiba di bahagian yang paling kritikal. Pendedahan yang secara harfiah dapat menyelamatkan fikiran anda. Posisi tidur anda bukan sahaja soal selesa atau adakah anda berdengkur atau tidak. Ia adalah soal hidup atau mati untuk neuron anda. Ia adalah soal kebersihan asas otak. Dan posisi yang paling berbahaya yang digunakan oleh berjuta-juta orang setiap malam, posisi yang bertindak sebagai penyumbat untuk saliran toksin dari otak anda ialah tidur terlentang, posisi supine. Mengapakah posisi ini sangat mematikan bagi otak anda yang semakin menua? Biar saya terangkan mekanik yang tepat, kerana apabila anda memahami sebabnya, anda tidak akan pernah tidur dengan cara yang sama lagi. Apabila anda tidur terlentang, graviti bekerja menentang anda dengan cara yang paling teruk. Cecair cerebrospinal, cecair ajaib yang sepatutnya mengalir bebas melalui otak anda untuk membuang toksin, bergerak dengan lebih perlahan. Ini adalah fizik asas. Saluran glimfasik, terowong mikroskopik kecil yang mengalirkan sisa ke sistem limfa umum, dimampatkan sebahagiannya oleh berat struktur otak itu sendiri dan graviti. Tetapi bukan itu saja. Tidur terlentang meningkatkan risiko apnea tidur secara mendadak, iaitu episod di mana anda berhenti bernafas. Dan setiap kali anda berhenti bernafas, walaupun hanya untuk beberapa saat, otak anda menjadi panik. Ia kehabisan oksigen. Sel-sel otak mati, keradangan meningkat secara mendadak. Dan yang paling teruk, tidur nyenyak anda terganggu. Dan ingat, pembersihan hanya berlaku semasa tidur nyenyak. Jika tiada tidur nyenyak yang berterusan, tiada pembersihan. Titik. Kajian yang diterbitkan dalam The Journal of Neuroscience telah menunjukkan bahawa walaupun hanya 1 malam tidur yang tidak berkualiti mengakibatkan peningkatan ketara beta amyloid di dalam otak. Hanya 1 malam. Sekarang, darabkannya dengan 365 malam. Darabkannya dengan 20 atau 30 tahun.
Tidak hairan demensia semakin meningkat secara mendadak. Ia bukan nasib malang, ia adalah mekanik yang buruk. Dan jika anda adalah salah seorang daripada mereka yang tidur meniarap dengan muka dihimpit pada bantal, anda berada di zon bahaya maksimum. Anda bukan sahaja menghalang sistem glimfasit akibat tekanan intratoraks, tetapi anda juga menyekat aliran darah dari arteri karotid dan vertebra ke otak anda. Anda memampatkan saraf di leher anda. Anda mencipta ketegangan melampau yang sentiasa memecahkan corak tidur anda. Anda mencekik otak anda setiap malam. Jadi, apakah penyelesaiannya? Apakah Holy Grail tidur untuk umur panjang otak? Jawapannya terletak pada biologi evolusi dan data terkini dari neuroscience. Tetapi, untuk melaksanakannya dengan betul, ia tidak cukup sekadar mengiring sahaja. Terdapat satu protokol, satu cara yang betul untuk melakukannya, supaya badan anda tidak kembali ke posisi toksik pada pertengahan malam. Adakah anda bersedia untuk mengetahui cara memposisikan badan anda supaya ia berfungsi sebagai mesin pembersihan yang sempurna malam ini juga? Adakah anda bersedia untuk memprogramkan malam anda dan menyelamatkan otak anda? Kerana jika anda tidak memberi perhatian sekarang juga, anda akan melakukan kesilapan yang akan merugikan anda pada masa hadapan. Posisi yang betul, satu-satunya posisi yang memaksimumkan pembersihan toksin yang secara harfiah boleh menjadi penentu antara mengekalkan fikiran anda yang jelas atau menghidap demensia, ialah posisi mengiring. Posisi lateral. Sebaik-baiknya, dan dengar ini baik-baik, mengiring ke sebelah kiri anda. Terdapat sebab anatomi dan fisiologi yang kuat untuk perkara ini yang saya akan terangkan secara terperinci. Apabila anda tidur mengiring, sistem glimfasik anda berfungsi pada kapasiti maksimum. Cecair cerebrospinal mengalir dengan bebas melalui graviti dan tekanan hidrostatik yang optimum. Toksin disalirkan ke sistem limfa umum, otak anda dibersihkan seperti yang sepatutnya. Ia semudah dan sekuat itu. Tetapi, inilah soalan cepu masnya. Bagaimanakah cara anda tidur? Terlentang atau meniarap? Jujurlah dengan diri sendiri dan dengan komuniti kita. Tulis, terlentang atau meniarap di ruangan komen sekarang juga. Dengan menulisnya, anda menyedari masalah tersebut. Posisi yang betul, satu-satunya posisi yang memaksimumkan pembersihan toksin yang secara harfiah boleh menjadi penentu antara mengekalkan fikiran anda yang jelas atau menghidap demensia, ialah posisi mengiring. Dan kesedaran adalah langkah pertama kepada penyembuhan. Lakukannya sekarang. Sekarang, biar saya berikan anda protokol tepat, langkah demi langkah yang akan anda laksanakan malam ini juga untuk mula melindungi otak anda daripada kerosakan terkumpul yang telah anda lakukan tanpa sedar. Anda tidak perlu membeli peralatan yang mahal. Anda hanya perlukan disiplin dan pengetahuan. Langkah nombor 1, tetapkan posisi mengiring anda dengan betul. Berbaring mengiring ke sebelah kiri anda. Mengapa kiri? Kerana posisi ini bukan sahaja menyokong saliran otak, tetapi ia juga membantu sistem pencernaan anda. Perut dan pankreas tergantung secara semula jadi dan meningkatkan peredaran limfa umum badan, memandangkan sebahagian besar sistem limfa mengalir ke sebelah kiri. Bengkokkan sedikit lutut anda. Jangan meringkuk menjadi bola yang padat. Itu menegangkan punggung. Bengkokkan sedikit sahaja dalam posisi janin yang sederhana. Ini mengurangkan ketegangan pada tulang belakang lambar anda dan membolehkan cecair cerebrospinal mengalir tanpa halangan mekanikal. Langkah nombor 2, gunakan bantal secara strategik. Ini sangat penting. Bukan sebarang bantal boleh digunakan. Anda memerlukan bantal yang padat di bawah kepala anda yang mengekalkan tulang belakang cervical anda selari secara neutral. Kepala anda tidak boleh terlalu tinggi, condong ke atas, atau terlalu rendah, tergantung. Bayangkan satu garis lurus dari hidung anda hingga ke pusat anda. Itu adalah penjajaran yang betul. Jika leher anda sengit, anda menyekat alir darah dan saliran. Letakkan bantal kedua di antara lutut anda. Ini bukan satu pilihan. Ia mesti dibuat. Memastikan pinggul selari mengurangkan putaran tulang belakang dan ketegangan pada punggung bawah membolehkan anda mengekalkan posisi mengiring lebih lama tanpa terjaga akibat kesakitan. Dan jika anda mahukan keselesaan dan kestabilan maksimum, peluk bantal peluk, body pillow atau cushion besar di dada anda. Ini mengelakkan bahu atas anda daripada jatuh ke hadapan dan membantu anda bernafas dengan lebih baik. Langkah nombor 3, latih badan anda.
Jika anda telah tidur terlentang selama 40 tahun, badan anda akan cuba kembali ke posisi itu secara automatik sebaik sahaja anda tertidur. Ia adalah memori otot. Anda mesti memecahkan tabiat itu. Letakkan bantal yang padat atau selimut yang digulung di belakang punggung anda rapat dengan anda. Ini akan bertindak sebagai penghalang fizikal untuk mengelakkan anda daripada berguling ke belakang secara tidak sedar. Beberapa pesakit saya yang paling berkomitmen menggunakan teknik lama tetapi berkesan. Mereka menjahit bola tenis di bahagian belakang baju tidur mereka untuk beberapa minggu pertama. Jika mereka cuba berguling terlentang, ketidakselesaan itu menyedarkan mereka atau membuatkan mereka kembali mengiring. Ia agak drastik tetapi ia berkesan. Adakah anda sanggup melakukan apa yang perlu? Langkah nombor 4, optimumkan persekitaran tidur anda. Bilik anda mestilah gelap sepenuhnya. Tiada satu pun cahaya dari jalan, tiada lampu LED dari televisyen. Kegelapan mutlak sangat penting untuk penghasilan melatonin, hormon yang mengawal ritma sirkadian anda dan menyediakan otak anda untuk pembersihan. Bilik anda mestilah sejuk, antara 18 hingga 20 darjah Celsius. Otak yang sejuk tidur lebih nyenyak dan memasuki fasa pemulihan lebih cepat. Jika cuaca panas, badan anda berjuang untuk mengawal suhunya dan menyebabkan tidur yang terganggu. Hapuskan semua bunyi bising. Gunakan penyumbat telinga silikon jika perlu atau mesin hingin busing, white noise machine. Kesunyian adalah penting untuk mencapai tidur nyenyak gelombang perlahan, iaitu satu-satunya masa sistem glimfatik benar-benar terbuka. Langkah nombor 5, tetapkan jadual yang ketat. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Ya, walaupun pada hujung minggu. Otak anda memerlukan ritma yang konsisten untuk mengoptimumkan kitaran pembersihannya. Jika anda sentiasa menukar jadual anda memberikan jet lag sosial kepada otak anda dan kehilangan kecekapan dalam pembersihan. Sasarkan 7 hingga 8 jam tidur sebenar. Bukan masa di atas katil merenung siling, tetapi tidur sebenar. Langkah nombor 6, buat rutin relaksasi sebelumnya. 1 jam sebelum tidur, matikan semua skrin. Telefon bimbit, tablet, TV. Cahaya biru yang dipancarkan menyekat melatonin secara mendadak dan memberitahu otak anda bahawa hari masih siang. Baca buku fizikal. Amalkan pernafasan dalam atau meditasi. Mandi air suam. Aktiviti ini menghantar isyarat biokimia kepada otak anda. Sudah tiba masanya untuk bersiap sedia bagi shift pembersihan malam. Langkah nombor 7, elakkan musuh tidur nyenyak. Tiada kafein selepas tengah hari. Kafein mempunyai separuh hayat atau half-life selama 6 hingga 8 jam. Jika anda minum kopi pada pukul 4 petang, separuh daripada kafein itu masih berada dalam darah anda pada pukul 10 malam, menghalang anda daripada memasuki tidur nyenyak. Tiada alkohol pada waktu malam. Walaupun anda rasa segelas minuman keras membantu anda tidur, ia adalah satu perangkap. Alkohol adalah ubat penenang atau sedatif, bukan ubat tidur atau somniferous. Ia memecahkan corak tidur anda dan menghalang fasa REM dan tidur nyenyak, memusnahkan seni bina semula jadi rehat. Dari manakah anda sedang menonton kami dan mengambil berat tentang perkara ini? Tulis nama negara anda di ruangan komen. Saya ingin mengenali komuniti antarabangsa kita yang sedang melindungi otak mereka secara semula jadi dan berani. Tetapi, tunggu, kerana tidur mengiring adalah sangat penting, tetapi ia bukan satu keping teganan itu. Terdapat nutrien tertentu, molekul yang berkuasa, yang boleh meningkatkan keberkesanan sistem glimfasik anda secara dramatik. Ia ibarat deterjen untuk mesin basuh otak anda. Tanpanya, air sahaja tidak membersih dengan sama rata. Nutrien rahsia nombor 1, magnesium. Mineral ini amat penting untuk tidur nyenyak gelombang perlahan. Tanpa magnesium, otak anda tidak dimatikan dengan betul dan realitinya amat menakutkan. Kebanyakan orang tua yang lebih muda mempunyai kekurangan magnesium yang teruk akibat diet moden dan penipisan tanah. Anda memerlukan antara 300 hingga 400 mg unsur magnesium setiap hari. Tetapi awas, bukan sebarang magnesium. Magnesium oksida yang murah tidak diserap dengan baik. Cari bentuk kelet seperti magnesium glycinat atau yang lebih baik untuk otak, magnesium trionat yang melepasi halangan darah otak. Ambilnya 2 jam sebelum tidur untuk melegakan sistem saraf. Nutrien rahsia nombor 2, omega 3. Asid lemak EPA dan DHA bukan sahaja baik untuk hati. Ia adalah komponen struktur membran neuron anda. Ia mengekalkan dinding sel anda fleksibel dan fluid. Ia sangat penting untuk kecairan cecair cerebrospinal.
Jika membran anda kaku akibat kekurangan omega-3, toksin akan terperangkap. Sistem glimfasik anda sememangnya tidak dapat berfungsi dengan cekap. Anda memerlukan dos yang tinggi, sekurang-kurangnya gabungan 2000 mg EPA dan DHA setiap hari. Dapatkannya daripada minyak ikan ketulinan molekul yang tinggi atau makan salmon liar, bukan ternakan, 3 kali seminggu. Nutrien rahsia nombor 3, kurkumin atau curcumin. Sebatian emas daripada kunyit ini merupakan satu keajaiban alam semula jadi. Ia melepasi halangan darah otak dan mempunyai sifat anti radang yang luar biasa. Kajian mencadangkan bahawa ia boleh membantu mengurangkan plak beta amiloid yang telah mula terkumpul. Tetapi, ada satu helah. Kurkumin sahaja diserap dengan sangat lemah. Anda perlu mengambilnya dengan piperin, ekstrak lada hitam, untuk meningkatkan penyerapannya sehingga 2000%. Cari suplemen kurkumin liposomal atau dengan bioperin. Dos yang disyorkan 500 mg 2 kali sehari. Nutrien rahsia nombor 4, vitamin kompleks B. Khususnya B6, B9, folat dan B12. Ketiga-tiga vitamin ini bertanggungjawab untuk mengurangkan homosistena. Homosistena ialah asid amino toksik yang apabila meningkat dalam darah, merosakkan saluran darah cerebrum dan mempercepatkan kemerosotan kognitif serta atrofi otak. Ia adalah racun untuk arteri anda. Anda memerlukan kompleks B yang berkualiti tinggi. Dan tolong cari bentuk metilasi. Folat bukan asid folik sintetik dan metilkobalamin bukan cyanokobalamin. Tubuh anda menggunakannya dengan lebih baik. Nutrien rahsia nombor 5, melatonin. Ramai orang percaya bahawa melatonin hanya untuk tidur. Salah, melatonin adalah salah satu antioksidan otak yang paling kuat wujud. Ia melindungi neuron anda daripada kerusakan oksidatif dan radikal bebas semasa anda tidur. Mulakan dengan dos yang rendah, 1 mg 1 jam sebelum tidur. Jika tidak cukup, tingkatkan secara beransur-ansur kepada 3 mg. Lebih banyak tidak selalunya lebih baik untuk melatonin. Dos yang sangat tinggi boleh menghilangkan kepekaan reseptor anda. Dan tentulah kita tidak boleh melupakan pemakanan. Terdapat makanan yang bertindak sebagai sekutu dalam pembersihan malam ini. Sayur-sayuran berdaun hijau gelap, bayam, kale, sayur cad, padat dengan folat dan antioksidan. Kacang walnut berbentuk seperti otak atas sebab sesuatu. Kaya dengan omega-3 berasaskan tumbuhan dan polifenol. Beri-buri, bom kecil antosianin yang melindungi neuron daripada penuaan. Minyak zaitun darah ekstra, mengandungi oleokentol, sebatian yang mengurangkan keradangan otak dengan cara yang sama seperti ibuprofen tetapi secara semula jadi. Teh hijau mengandungi L-theanina yang menggalakkan gelombang otak alfa yang menenangkan. Tetapi, terdapat juga musuh yang membawa maut. Makanan yang mesti anda elakkan sama sekali jika anda ingin memelihara ingatan. Gula halus, meradangkan otak anda dan mencipta rintangan insulin dalam neuron. Kadang-kadang Alzheimer's dipanggil diabetes jenis 3. Minyak sayuran diproses, soya, mayos, canola. Ia mengoksidakan membran neuron. Makanan ringan ultra-proses, penuh dengan bahan kimia dan kosong dengan nutrien yang sangat diperlukan oleh otak anda. Biarkan saya kongsikan dengan anda satu kisah benar yang menghancurkan hati saya, tetapi juga memenuhi saya dengan harapan dan membuat saya mendedikasikan kerjaya saya untuk mengajar kebenaran ini. 4 tahun yang lalu, seorang lelaki berusia 68 tahun bernama Don Roberto datang ke klinik saya. Isterinya membawanya hampir dengan cara menyiriknya dengan pandangan keputusasaan yang mutlak. Don Roberto melupakan perkara-perkara penting. Ia membiarkan dapur gas terpasang tanpa api. Ia tersesat memandu di kawasan jirannya sendiri yang telah didiaminya seumur hidup. Ia mengulangi soalan yang sama setiap 10 minit, membuatkan keluarganya naik gila. Personalitinya yang dahulunya manis dan penyabar menjadi cepat marah, curiga, bahkan agresif dengan cucu-cucunya. Pakar neurologinya telah melakukan semua ujian konvensional ke atasnya.
Imbasan MRI, resonance magnetik, menunjukkan atrofi otak pada hippocampus. Imbasan PET menunjukkan pengumpulan amyloid secara besar-besaran. Diagnosisnya jelas dan amat menyedihkan. Penyakit Alzheimer di peringkat awal. Mereka telah memberikannya ubat-ubatan standard, Aricept, Namenda, ubat mahal yang sejujurnya hanya memperlahankan simptom buat sementara waktu tanpa menghentikan perkembangan penyakit. Mereka memberitahu isterinya bahawa tiada penama supaya bersedia untuk kemungkinan terburuk, bahawa akhirnya Roberto tidak akan mengenali isterinya sendiri, wanita yang telah berkongsi 40 tahun hidup bersamanya. Isterinya memandang saya dengan air mata yang bergenang, menggenggam tangan saya dengan kuat dan berkata, "Tolonglah, adakah apa-apa sahaja yang boleh kita lakukan? Saya belum bersedia untuk kehilangannya. Kami masih mempunyai banyak lagi kehidupan yang ingin dilalui bersama. Saya tidak mahu dia melupakan saya." Saya bertanya soalan terperinci tentang gaya hidupnya, perkara yang belum pernah ditanya oleh sesiapa pun sebelum ini. Saya dapati bahawa Roberto telah tidur terlentang sepanjang hidupnya. Dia berdengkur dengan teruk setiap malam, menunjukkan apnea tidur yang teruk dan tidak dirawat. Dia bangun 5 atau 6 kali semalaman untuk ketandas kerana prostat yang bengkak dan kualiti tidur yang buruk. Dia tidak pernah mencapai tahap tidur nyenyak yang memulihkan. Otaknya tidak mendapat pembersihan yang sewajarnya selama berdekad-dekad. Ia merupakan tempat pembuangan toksik. Selain itu, dietnya sangat teruk. Gula dalam kopi, roti putih, sifar sayur-sayuran, sifar ikan. Dia mengambil 5 ubat berbeza untuk perkara lain yang mengganggu tidurnya. Dia mempunyai kekurangan magnesium, omega 3 dan vitamin B yang besar dalam ujian darahnya. Kami melaksanakan protokol penuh. Ia merupakan perubahan hidup radikal. Dia segera menukar gaya tidurnya kepada tidur mengiring dengan sistem bantal. Kami melakukan kajian tidur kecemasan ke atasnya dan meletakkan mesin CPAP untuk apneanya supaya dia boleh bernafas dan mengoksigenkan otaknya. Kami mengoptimumkan semua nutriennya dengan pengambilan suplemen yang agresif. Kami mengubah dietnya sepenuhnya kepada diet anti radang jenis Mediterranean ketogenik. Kami melaraskan ubat-ubatannya bersama pakar kardiologinya untuk meminimumkan gangguan pada tidur. 3 bulan pertama adalah sukar, sangat sukar. Otaknya memerlukan masa untuk sembuh dan nyah toksik. Terdapat hari-hari di mana mereka mahu berputus asa. Tetapi, secara beransur-ansur, sangat beransur-ansur, kami mula melihat keajaiban kecil. Pada bulan ke-4, isterinya melaporkan dengan senyum malu bahawa dia tidak lagi mengulangi soayan dengan begitu kerap. Pada bulan ke-6, dia berhenti tersesat di dalam kereta. Dia kembali memandu jarak pendek dengan yakin. Pada bulan ke-8, sikap lekas marahnya hampir hilang sepenuhnya. Dia kembali menjadi Roberto yang manis seperti dahulu. Sudah 4 tahun berlalu sejak hari itu. Don Roberto bukan sahaja tidak menjadi lebih teruk seperti yang diramalkan oleh pakar neurologi yang pesimis. Sebaliknya, dia telah bertambah baik dengan ketara dalam ujian kognitifnya. Dia memandu dengan selamat. Dia menguruskan kewangannya sendiri tanpa sebarang kesilapan. Dia mengenali semua ahli keluarganya dengan nama. Dia boleh mengekalkan perbualan yang kompleks tentang politik dan sukan. Imbasan MRI terbaharunya menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Atrofi otaknya terhenti. Ia tidak terus berkembang. Saya tidak akan menipu anda. Tiada apa-apa penawar ajaib untuk Alzheimer tahap lanjut. Tetapi, pada peringkat awal dan pertengahan, apabila anda bertindak agresif dengan mengoptimumkan semua perkara yang mempengaruhi pembersihan otak, anda boleh menghentikan dan kadang-kadang membalikkan sebahagian daripada kerusakan fungsi itu. Anda boleh mendapatkan kehidupan semula. Anda boleh mendapatkan kembali masa. Itu adalah kisah Roberto dan ia boleh menjadi kisah anda jika anda mengambil tindakan hari ini.
Kita telah tiba di saat penentuan, kawan saya. Anda telah mempelajari sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan tahu dalam hidup mereka. Anda telah mengetahui bahawa sesuatu yang semudah, sekecil posisi tidur anda boleh menjadi penentu antara mengekalkan kejelasan fikiran anda atau kehilangannya dalam kabus demensia. Sekarang anda perlu membuat keputusan. Anda boleh menutup video ini, fikir betapa menariknya dan tidak melakukan apa-apa langsung. Anda boleh terus tidur terlentang sementara otak anda lemas dalam toksin malam demi malam, membiarkan plak terkumpul secara senyap. Anda boleh menunggu sehingga simptom menjadi begitu teruk sehingga tiada jalan untuk kembali. Sehinggalah kealpaan menjadi satu-satunya realiti anda. Atau anda boleh mengambil tindakan sekarang juga. Malam ini juga anda boleh memposisikan semula katil anda boleh mendapatkan bantal yang betul, anda boleh menetapkan rutin tidur anda dan mula mencari nutrien yang amat perlu diperlukan oleh otak anda. Anda boleh membuat keputusan hari ini dengan tegas bahawa fikiran anda terlalu berharga untuk dihilangkan kerana sesuatu yang boleh dicegah seperti postur tidur yang buruk. Perbezaan antara mengekalkan identiti anda, kenangan anda dan kepribadian anda sehingga berumur 100 tahun atau kehilangan semua itu dalam kegelapan demensia mungkin bergantung pada keputusan yang anda buat pada saat ini. Bukan esok, bukan bila anda berasa termotivasi, sekarang. Jika video ini telah membuka mata anda, tekan butang like serta-merta. Jangan pentingkan diri dengan maklumat ini. Kongsikannya dengan seseorang yang anda sayangi dan yang mungkin berisiko. Langgan channel ini dan aktifkan loceng kerana saya akan terus mendedahkan rahsia kesihatan otak yang tiada siapa lain beritahu anda. Dan pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk mengakses protokol perlindungan saras yang lanjut. Beritahu saya di ruangan komen, adakah anda akan mengubah posisi tidur anda malam ini? Tulis, saya ubah hari ini jika anda benar-benar berkomitmen untuk melindungi otak anda. Saya membaca setiap komen secara peribadi. Ingatlah, demensia bukanlah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Kemerosotan kognitif yang teruk bukanlah sebahagian biasa daripada proses penuaan. Selalunya ia adalah hasil daripada pembersihan otak yang tidak mencukupi selama bertahun-tahun yang anda boleh perbetulkan bermula malam ini. Setiap malam yang anda habiskan dengan tidur dengan betul adalah satu malam perlindungan. Setiap malam yang anda habiskan dengan tidur dengan cara yang salah adalah satu malam kerusakan yang terkumpul. Jangan tunggu sehingga anda terlupa nama anak anda untuk bertindak. Jangan tunggu sehingga anda tersesat di rumah anda sendiri. Jangan tunggu sehingga anda tidak mengenali suami atau isteri anda yang telah bersama 50 tahun. Bertindaklah sekarang sementara anda masih mempunyai kuasa dan kewarasan untuk melindungi fikiran anda. Jaga diri anda baik-baik. Lindungi anugerah fikiran anda yang sangat berharga ini dan ingatlah bahawa cara anda tidur malam ini boleh menentukan sama ada anda akan mengekalkan ingatan anda esok hari. Jumpa anda dalam video seterusnya, di mana kita akan terus menemui rahsia yang boleh mengubah kesihatan anda. Semoga diberkati selalu dan semoga fikiran anda kekal jelas dan cerah untuk bertahun-tahun yang akan datang. Jumpa lagi.